Rafizi ke, Nurul Izzah ke, dua-dua tak boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang ni kan tengah berlangsung pemilihan PKR. Rafizi lawan dengan Nurul Izzah bagi jawatan timbalan Presiden PKR ni. Kita tahu Nurul Izzah akan menang kerana dah kontrol lah semua. Mr. H dah kawal, dah kontrol dah. Rafizi takkan menang. Cuma hari ni tengok penyokong Rafizi, penyokong Nurul Izzah, penyokong ni bergaduh ni. PKR ni duk bergaduh sama mereka ni. Inilah guys, saya dah pesan tadi, jangan bergaduh. Korang jangan bergaduh sama korang. Punca ni sebab Anwar Ibrahim. Punca sebab Anwar Ibrahim. Dia yang melaga-lagakan korang sekarang ni. Dia yang bagi korang bergaduh ni. Jadi sekarang ni sepatutnya korang semua dah nampak macam gini. Korang dah tahu dah, ada kesedaran kat situ, lawanlah Anwar Ibrahim. Itu yang sepatutnya. Bukan kau pergi serang Rafizi, tim Rafizi serang Nurul Izzah. For what? Buat apa? Anwar tetap anak beranak dengan Nurul Izzah. Macam mana pun Anwar akan pakat Nurul Izzah. Yang korang penyokong-penyokong ni bergaduh. Buat apa? Kerja bodoh semua tu. Jadi semua ahli PKR ni kena lawan Anwar Ibrahim. Kau kena lawan dia orang. Kau kena bersuara, kena bantai Anwar Ibrahim. Itu yang sepatutnya. Sudah lama lawan Anwar Ibrahim lah. Sebab apa? Dia lah punca pemecah belah. Hari ni PKR berpecah belah kerana Anwar bin Ibrahim. Assalamualaikum.